Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA, dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course, korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bertemu kau lagi Subhanallah Suami Channel. Okay, so hari ni tak sama pasal Robo dengan cerita Spurs nak. Lepas tu Liverpool pun macam okey lah, let go lah. Boleh je dia nak pergi sebab dia season ni dia last. Daripada let go free, baik dia pergi sekarang lah. Ada jugalah dapatlah duit sikit. Tapi aku nak ceritanya, berakhirlah era fullback terbaik pernah dilahirkan Liverpool, yang pernah ada di Liverpool lah. Kalau nak cakap lahir daripada ni Akademi trend je tapi Robo ni dia beli daripada Hull, masuk daripada Hull tu trend Robo ni sebenarnya bukannya first choice lah. Sebab masa tu ada ni Moreno masa aku tengok bola tu Liverpool tu, bagi aku biasa je Moreno. Dan aku duk fikir, kau beli Robo buat apa kan, main je lah Robo tu. Lepas tu ditakdirkan Moreno injured. Bila injured tu lega aku, sebab bila dia injured si Robo boleh main. Bila dia main tu terus first E, somo-somo lah first E. Power dia sebenarnya Dan aku rasa rugi dah sebab antara assist yang banyak juga tu, kalau combine Robo dengan Trent dulu tu banyak Salah sejak Trent tak ada ni dia kurang sikit lah. Sebab Trent kan belakang dia, kurang sikit. Lepas tu sekarang ni Robo pula pergi. Robo pun pernah assist juga salah tu. So banyak lah sebenarnya pengorbanan pula. Contribution si Robo ni banyak dekat Liverpool. Assist dia dalam 60 berapa 65 ke berapa, aku dah lupa dah. Dia assist banyak. Lepas tu dia antara kita panggil player yang semangat. Dia bukannya star, level dia bukan star. Walaupun masa dia tengah puncak pun orang tak pandang mana pun sebenarnya. Cuma untuk Liverpool tu dia function gila. Orang nak cakap function gila. Dia main sebelah kiri tu dulu Mane. Masa Mane dengan dia dulu padu Liverpool. Aku ingat zaman Mexico salah Mane sampai sekarang aku rasa select sikit lah kenapa jual Lepas tu Diaz ada bagi aku okey. Tapi kalau compare Diaz dengan Mane, aku suka Mane. Tapi tak ada Mane pun tak apalah, sebab ada Diaz. Sekarang Diaz tak ada pula. Adalah si Gakpo kan, Gakpo. Tapi yang tu cerita lama. Cumanya itulah, Liverpool hilang bagi aku antara player yang bagus lah untuk fullback left back. Dan kalau compare lah Kerkes dengan Robo, secara personal aku suka Robo. Secara personal lah, Kerkes ni aku tak minat sangat cara dia main. Dia tak seberani Robo berani macam tu So Kerkes ni dia safe sikit, dia main tu safe sikit dia pas-pas, dia tak ada nak buat run macam Robo tak. Dia memang cara main tu lain. So kalau Robo pergi ke Spurs sebab dia cakap dia nak game time, dia nak game time, jadi tak apalah. Sebab dalam packing order Liverpool pun dia dah second. Kalau Kerkes tu ni baru sub baru masuk dia, jadi dia nak first E sebab dia main World Cup jadi dia naklah game time tu. Dan Trent pula macam biasalah tak ada, dan dah pergi ke Ria pula aku duk baca banyak pula cerita. Katanya Arbeloa suruh Trent belah. Bila baca balik katanya benda tu tipu je sebenarnya, tak ada pun. Tapi sebenarnya Trent anak ni efek dia tak macam Liverpool dan aku tengok dia macam lost sikit daripada radar. Macam Trent ada dalam bola macam tu lah. Dan dekat Ria dia asyik injured dan player yang injured struggle. Bila struggle, game time tak ada. Bila tak ada game time, manager nak pilih untuk World Cup ke apa, susah. Jadi kalau aku rasa report tu mungkin betul juga. Mungkin ada sebab katanya Arbeloa buat frank punya meeting lah. Meeting yang berterus terang, open. So Arbeloa akan cakap apa saja. Contohnya kalau kau stay, kau tak dapat main. Kau main World Cup,
Lepas tu kau tak boleh main sangat, aku takut Tuchel tak ambil kau. So trend anak aku rasa better kau belah aku cari kelab yang boleh bagi kau minit lebih. Dekat sini memang aku tak bagi chance. Tak bagi chance sangat lah, boleh main. So kalau trend cerdik, dia terpaksa belah. Sebab player bola ni bukan setakat dia nak gaji, dia nak main. Okay? Kalau orang jiwa bola, dia nak main. Gaji nombor 2. Okay? Tapi kalau kau tak ada jiwa bola, kau nak gaji. Tapi kalau player Europe ni, kalau level-level macam tu, dia orang dia nak main. Nak main sampai ke habis lah. Sampai dah peak lah. Macam tu Bagi aku kesian juga dia nak jadi macam Coutinho. Cuma Coutinho lagi teruk dia punya nasib. Cuma si Trent ni okey lagi. Sebab dia dapat excuse. Boleh lah kalau dia cakap Ria dah tak nak sebab dia asyik injured. Jadi beban lah. Bayar gaji tapi injured. Macam tu so itulah dua cerita yang berbeza. Player Liverpool antara fullback yang terbaik pernah Liverpool ada. Sekarang ni nasib lain-lain, bakal berpindah. Dan sekarang ada Frimpong dengan Kekes. Kalau Frimpong tu okey, body kecil tapi dia pandai dribble. Aku suka Frimpong yang tu, dia pandai assist. Dan bola-bola yang dia cross tu dia macam robo lah, bola cantik. Player depan tu tunggu buat, cuma tinggal kalau tumpul lah. Cuma sekarang ni AKTK tu padu lah. AKTK ni kau bagi je bola dekat dia, janji cantik, ada dalam kotak penalty, mesti dia akan settle. Lepas tu Florian Wirtz pula sekarang dah jumpa touch lah. Dia sebenarnya nak dapat scoring je sebenarnya. Dia dapat scoring, dapat confident. Macam tu So minggu ni Liverpool lawan bekas kelab Kerkes, Bournemouth. Sunny Slot, si Albon ni menang, lega. Tapi 4 game dalam EPL seri semua. Tak best tu sebenarnya. Kau tak kalah 13 game, tapi result tu seri. Yang tak kalah tu seri. Maknanya tak apa best lah. Sebab kau nak daki Liga EPL ni, kau kena menang. Nak kejar Arsenal tu. Arsenal tengah kuat. City pun pisang sekarang. Macam tu City kalah dengan Bordeaux. Tak apalah, kelab tu dia bodoh. Kelantan Bordeaux ni bodoh lah kan. Tapi kalah City pelik aku. Lepas tu City next ialah Arsenal MU. Okay, City lawan apa aku dah lupa dah. Arsenal lawan MU. Kita tengok Carrick dia boleh pergi sejauh mana. Sebab baru ni kalahkan City. Jadi itu adalah impressive record untuk manager yang baru, kalahkan City. Dah lah lawan City first game, menang padu. So next ialah lawan Arsenal. Tengok macam mana bosku Dan dia sebenarnya dia nak tempat tu. Of course lah, dia nak sebagai permanent coach. Okay, macam tu. Tengok macam mana untuk minggu ni. Aku nak tengok result. Sebenarnya memang orang duduk tengok juga Arsenal tu. Dia boleh pergi sejauh mana. Aku rasa bukan aku je, fan-fan lain pun dia nak tengok boleh pergi setara mana Arsenal ni. City memang ni crumble. Jadi tengok dia boleh guna tak benda tu. Kalau pisang lagi teruk ni Arsenal sebenarnya. Kalau season ni dia pisang lagi teruk dia. Arteta tak tahulah, takut lose job ke. Okay, macam itulah. So aku rasa tak ada apa aku nak share. Untuk siapa yang bawa tengok channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share sekali. Bertemu lagi pada waktu lain. Sama-sama channel Ustaz di Liverpool. Okay, goodbye Robo. Okay, dan trend kalau nak balik ke Liverpool aku rasa payah aku. Okay, slot, tengok slot macam mana. Kalau slot boleh ambil. Kalau tak ambil pun tak apa, sebab sekarang Frimpong ada. Okay, steady boss.